Ui, panas mat hari ni. Dah ada rumah sewa ke belum? Dah ada rumah sendiri ke belum? Tak nak tanya ni. Yang mana sekarang lebih mudah, lebih ramai orang prefer? Sewa rumah dulu atau beli rumah pertama? Rumah kedua, rumah ketiga biasanya orang tu dah expert dah. Tapi sekarang hari ni tujuan video ni adalah untuk kita borak sedikit tentang rumah sewa, tapi spesifik lagi penyewa bilik. Cuba komen di bawah, apa pengalaman korang menyewa bilik? Adakah macam housemate sangat baik, menjaga you punya privacy? Owner rumah okey, owner rumah tak okey, bilik tak seperti yang gambar. Macam-macam masalah bil tertunggak penyewa bilik sebelum ini. Ada kerosakan mungkin yang tak diberi kerjasama sangat oleh tuan rumah. So penyewa tu kena fikir sendiri, macam-macam kan. So hari ni Danny, tujuan video ni adalah untuk bantu perspektif siapa? Penyewa bilik dan juga tuan rumah. So dua penyewa bilik dan tuan rumah. And of course, sebelum kita teruskan, Danny nak bagi tahu sekarang ada cara nak buat duit, sebab Danny nak bantu orang beli rumah pertama. Now, kalau you dah dapat duit lebih, you dah tahu ilmu untuk menjana duit tepi sebelum you quit kerja pertama you, atau sebelum you bergantung sahaja dengan kerja hakiki you, Danny nak you buat side income, duit tepi, source income kedua. Sebab dengan kita banyak source of income, kita boleh buat keputusan untuk beli rumah tu lebih mudah. Dengan ini kita lebih senang nak buat, orang kata kita tahu nak uruskan risiko sama ada rumah tu mahal sangat lah. Rumah tu dah bawah 300k dan bawah 200k, tapi kita masih ragu-ragu. Tak apa, Danny faham sekarang ekonomi macam toy kan. Jadi tak, orang kata tak sesuai lah untuk semua orang yang nak beli rumah pertama. Ada orang kata sewa rumah lebih bagus, sewa bilik dia baru start kerja, fresh graduate. Okay, so kalau korang nak buat duit tepi, terus terang check link description di bawah, dan ada attach link untuk buat duit tepi, menjana pendapatan tambahan. Dengan duit tambahan tu you boleh buat keputusan lebih mudah. Dan kalau you tahu, kalau you ada duit lebih pun and you tak nak beli rumah pun tak apa, asalkan win-win, you ada duit lebih juga. Tapi buat keputusan ni akan jadi lebih mudah kalau kita ada duit lebihan, betul tak? So check out description di bawah, dan ada attach link untuk buat duit melalui Canva, digital marketing, AI. Banyak dan ni attach link di bawah tu untuk buat duit tepi. Okay, check it out. Itu adalah digital product e-book, jangan risau. Okay, dan ni recommendkan kepada you guys untuk menerap ilmu, tambah sikit ilmu. Mungkin you ambil jurusan di universiti, jurusan you, tapi you expand sikit you punya expertise, no problem, tak hilang apa-apa. Bukan apa, bila you dah tahu extra knowledge, you boleh share kepada family member you, you boleh ajar, you boleh share apa dan ni bagi tahu you sekarang ni. Untuk beli rumah pertama bukan sekadar untuk pilih lokasi, bukan untuk membeli dengan emosi saja. You kena ada duit lebih, terus terang. Sebab kos rumah ni memang ada hidden, ada yang tersorok, ada yang kita kena tahu. So jadi that's why ramai terpaksa sewa bilik tu. Sewa bilik tu. Sebab dia ni encourage ramai anak-anak muda jadi property owners. Biar orang kita dominate the property market. Biar masyarakat kita. Balik kepada topik asalnya. Kalau penyewa bilik ni, dia nak mulakan dia punya tenancy tu, dia nak pilih bilik tu macam mana? Lokasi satu, harga dua. Harga dulu kan, bukan lokasi. So itulah dia nak cerita sikit. Sebab bilik sewa ni proses dia mudah, tapi dia ni nak you selesa, secure. Pilih bilik sewa yang selamat, dekat, kalau boleh dekat dengan tempat kerja. Even though you pilih bilik sewa yang murah, contohnya bilik sewa murah, fully furnished kan, 300, 400, tapi apa dia punya drawback, apa disadvantage dia? Mungkin lebih jauh daripada tempat kerja kan, quality furnishment tak begitu bagus. Apa lagi benda yang orang kata drawback dia, apa disadvantage dia yang kau tak nampak?
Nak jimat, bagus jimat. Tapi kenapa kita jimat in the first place? Sebab kita tak ada extra income. Gaji intern, gaji fresh grad, semua macam toy. Munculkan diri anda di bawah komen kalau you ada situation macam ni, you nak share kepada audience Danny Properties sekarang. Bagi tahu semua orang, biar orang tahu situation ni wujud. Kita nak buat community sharing guys. Ini bagi lagi peluang. Kalau you guys nak buat duit tepi, bukan saja dengan ebook tu, tapi dengan referral program set by Danny, iaitu contohnya rumah 300,000, commission Danny berapa? 3,000. Nak tak? 1,000. Mesti nak 1,000 kan, tapi Danny nak bagi you 600-700 dulu sebab you refer. Tapi kalau you nak 1,000 tu juga, Danny 700 tak cukup. Bagi tahu Danny, nego dengan Danny betul-betul. Okay Danny, aku nak 1,000 daripada kau punya 3,000 tu. So Danny akan cakap, okay you kena buat kerja ni, belajar pasal ni, ni, boleh tak set strategi macam ni, boleh tak kita buat action nombor 1, action nombor 2 ni, macam tu lah. Sebab kalau boleh you dapat duit 1,000 tu dengan usaha yang keras lah, bukan dengan mulut saja. Itu dah macam kerja kontraktor, subcon pula, refer je dapat duit, tak boleh. Kena buat kerja, nak make sure duit tu berkat. Betul tak? Betul tak betul? Kata betul. Kalau salah boleh komen di bawah, salah ni, aku deserve RM1,000 tu. Okay, so itu satu referral program yang nak introduce, dan dia letak link WhatsApp di bawah. Boleh tekan link, terus deal dengan dia direct. Lepas tu nanti pun Danny punya leaders dan team akan buat satu property sharing lah, bilik sewa, room rental strategy, tips beli rumah pertama, cara nak jual rumah, waktu sesuai atau tidak, boleh rumah tu masih boleh diselamatkan. So boleh membantu house owners yang urgent nak pakai duit tu, boleh hold duit tu, boleh tukarkan ke room rental plan. So okay, wujud ke ada masalah dengan antara penyewa bilik dan owner? Akan kemungkinan berlaku. That's why kena ada orang tengah, agent, room admin. Ini pasal penyewaan bilik saja, bukan penyewaan whole unit. Itu kita bagi kepada agent consultant lah untuk jadi orang tengah. Tetapi kalau wujudnya masalah ni, apa yang room admin atau agency kena buat ni adalah untuk listkan apa hak-hak masing-masing antara penyewa dan owner rumah. Jadi contoh-contoh masalah yang mungkin akan berlaku antara tuan rumah dari segi kerosakan rumah mungkin akan jadi, so that's why kena ada tenancy agreement. Lepas tu kita nak pastikan suasana aman lah. So jom kita borak pasal suasana macam mana penyewa rumah nak pilih rumah yang sesuai supaya tak ada wujudnya masalah dapat kawal lah, dapat kurangkan possibility of kena melalui masalah-masalah yang tak diingin ini, seperti macam housemate yang tak menjaga privacy, housemate yang bermasalah. So penyewa bilik, cari rumah yang ada agensi tengah, nombor 1, yang ada room admin team lah, yang boleh bantu owner. Sebab kadang owner stress, faham? Owner memang stress, jadi kita sebagai room admin ni kena bantu jadi assistant kepada owner rumah ni. Pegang kunci, ada masalah pipe bocor kan, itu tanggungjawab room admin atau agensi. So jadi penyewa bilik untuk pilih rumah yang sesuai, pastikan bilik tersebut kena dengan lokasi tempat kerja lah. Dan of course kena dengan bajet. Saya faham bajet kadang memang agak darah menekankan kita punya kewangan poket. Tapi itu realitinya. Kalau kita nak rumah yang selesa, kalau boleh cari, kalau contoh single room, cari yang bilik sewa lebih daripada 500-600. Tapi tengok dulu, okay, harga tersebut 600-600.5. Small room dia macam mana? Okay, small sangat, single bed, alamak, tingkap pun tak ada. Okay, apa lagi benefits dia? Tanya, sebagai penyewa bilik tanya, dekat tak dengan tempat kerja? Adakah tempat kerja kita tu, you selalu duduk rumah tak? Tempat kerja you tu memerlukan you banyak keluar tak? Sebab kadang kita balik rumah tu tidur saja. So should be no problem single bed. Dan second, adakah family member akan visit kita? Sebab team room admin saya ni punya polisi set by owner juga, tak benarkan
visitor untuk naik ke dalam rumah sebab nak jaga privacy penyewa-penyewa bilik lain. That's why you mungkin excited, you dapat privacy. Yang family person tu mungkin tak excited sangat. Tiba-tiba datang satu sekampung kan, sekampung anak-anak cucu semua datang, anak buah semua kan, itu mungkin disturb keharmonian penyewa bilik yang lain. Okay, jadi benda ni kita kena be aware lah. Apa lagi contoh masalah yang korang hadapi, yang let's say you hadapi baru-baru saja tahun ni atau lepas, pengalaman perik yang masih berada dalam pemikiran, dalam korang punya sejarah, tak pernah dibuat orang, nyatakan di ruangan di bawah. Ingat okay, so just to recap apa yang kita dah bincang hari ni. Kita dah bincang kenapa kena ada duit lebih, supaya kita lebih mudah untuk buat keputusan untuk beli rumah pertama. Sebab selagi kita tak beli rumah pertama, kita akan menyewa. Dan menyewa ni, kita deal dengan manusia tau, tak pernah mudah. Agensi ni untuk bantu you, Bella Stila dekat okay, bantu you untuk kurangkan risiko, dan kalau ada masalah macam mana kita nak hadapi sama-sama. Masuk akal tak? So penting, memang penting, walaupun ada tenancy agreement, ada orang tengah, tapi kalau orang tengah tak main peranan penting, tak guna juga. Owner pun tak diberitahu hak yang ada pada penyewa bilik. Maknanya masing-masing tak tahu hak sesama. Penyewa tak tahu atau rumah punya hak, dan sebaliknya juga. Bila wujud orang tengah ni akan membendungkan sikit masalah besar, dan jika berlaku masalah ada solution dia ready by the room admin team. So penyewa bilik, sila bagi perhatian sebelum pilih rumah. Pastikan you aware pasal deposit rumah. Yes, untuk wujudkan suasana aman, untuk memastikan dapat bilik yang selesa, fully furnished, termasuk sekali utilities. Kira sekali terus. Kalau boleh pilih bilik yang kira sekali terus, utilities, wifi semua termasuk. Ambil yang sekali supaya kita tak pening-pening nak kena asingkan kos. Dan di situlah, that's why deposit lebih harga premium sikit. Lebih harga premium. Biasanya sewa tu 300-400, tapi harga 600 sebab termasuk sekali utilities. Lepas tu jangan lupa facility pun dia ada lagi, swimming pool, bilik bacaan, gym, semua tu kan. Barbecue spot, tempat healing-healing di rooftop, benda-benda tu akan diambil kira dalam kos. No such thing as free lunch. Guys, Danny faham in the end bab duit buat kita lupa pasal orang lain. Faham tak? Penyewa bilik dan tuan rumah, kita lupa pasal orang lain. Penyewa bilik lah, sebab penyewa bilik yang bayar kan. Dan tuan rumah, kenapa kita kena bayar agensi? Kenapa kita kena, daripada you simpan tu 3.5 deposit tu, you kena bayar 1 bulan advance rental kepada agensi. Sebab apa? Sebab you nak memudahkan keadaan you. Jika you tengah rehat tengah malam, tiba tenant call you pukul 2 pagi, kunci termasuk lubang jamban lah, kunci tertinggal dalam rumah lah, terperangkap lah, owner terpaksa datang sendiri. So wujudnya kerja-kerja seperti, bukan ejen hartanah je, property admin, property management team, room admin. That's why orang tengah mainkan peran macam you punya staff lah, dia macam company lah. So actually property business ni interesting kan. Wahai penyewa bilik, tuan rumah semua, penyewa whole unit pun, family yang sedang menyewa, yang couple, pasangan baru kahwin yang baru menyewa, hartanah ni banyak kan dia punya cerita dia kan. So Danny nak bagi tahu you guys, kalau belum lagi ada rumah pertama, jom kita consult dulu. Danny takkan bagi rumah memang ada di market, banyak rumah dah ready, tapi macam adakah ni waktu yang sesuai untuk you beli rumah pertama? Itu yang kita kena tanya, itu yang kita kena bedah siasat, kupas sama-sama. Dari segi penyewaan bilik pula, Newton kena fokus mat. Okay, kalau menyewa bilik ni macam dia cakap di kriteria ni, lokasi okey ke tak, deposit, sorry to say, you ada deposit ready or not? Sebab deposit memang fix. Kalau boleh nego tu, boleh direct ke owner muda atau speed home. Tapi kita tahulah risiko dia kalau direct dengan owner. Sangat bernasib baiklah kalau dapat owner yang boleh spotting punya, yang boleh counting punya macam saya. Saya pun owner rumah nanti pun kena banyak bersabar. Dan saya pun kena melantik juga ejen, sebab saya kalau busy pun kena ada orang tolong saya. Saya tak boleh buat seorang-seorang. Kejar duit tu memang saya rasa macam nak kejar duit, tapi inilah bila tak signal. Okey. Lepas tu
sebab bila kita nak jimat duit, sebab apa? Kita punya komitmen tinggi. Tak ada sebab lain, komitmen tinggi, perbelanjaan kita tinggi kan. So Danny hari ni dah borak dah, kita recap lagi sekali. Kita dah borak dah dua jenis peluang income korang boleh buat, iaitu melalui referral program set by Danny Properties. Yang kedua adalah korang check out di link description di bawah. Ada 3 jenis e-book yang Danny nak beli. Antaranya adalah buat duit dengan AI, digital marketing dan Canva. Buat duit dengan homestay pun boleh. Bonus. Sampai dah rumah. Okey, jomlah kita buat sesi meet and greet sikit lah. Meet and greet, perkenalan. Danny pun sekarang menyewa rumah. Jadi InsyaAllah rumah akan siap pada Q3 2026 tahun depan. Renovation cost kena kumpul. Duit tu kena kumpul. So income Danny yang Danny tengah buat sekarang, side income, of course property, live host, MC part time lah, semua ni part time. Danny buat macam-macam side income lah. Betul, Danny tengah set event juga, maknanya buat coaching pasal property. Bukan Danny lah cerita, bukan Danny yang mengajar coach tu, leader dan team Danny. Danny ni more to behind the scene punya guy, yang ada connector. Okay, so itulah contoh-contoh side income yang kalau kau nak cuba, kau boleh follow. Part time MC, live host. Kalau nak buat e-hailing ni agak penat sikit, makan masa. Ingat kau kena leverage masa kau juga. Ikut kan, Danny tak buat ada e-hailing tu hantar barang sebab gila mat, daripada Damansara nak pergi Gombak RM12 je dia bayar. Mentak lah. Tolak duit minyak lagi. Okay, so nampak tak, leverage masa you. Pergi ke Gombak dah lah lebih daripada 30 minit kan. Kalau boleh sejam you set berapa, sejam worth you berapa, you boleh measure tu by kerja hakiki you. Macam Danny punya kerja 8 jam 9 jam tu, sejam Danny dalam RM20 RM25 macam tu. So Danny tengah cari juga kerja yang seharga macam tu lah. Kalau RM10 Danny, RM10 sejam, most likely Danny tak accept. Danny still cari kerja yang boleh bagi tu. So nampak tak, Danny cari duit lebih untuk bukan saja boleh nak bayar rumah pertama tu, so that Danny boleh ada peluang untuk beli rumah kedua, rumah ketiga, sewakan for investment, cash flow, bayarkan rumah yang Danny tengah stay tu. Basic knowledge. Kalau you guys nak info yang lebih tepat, komen di bawah. Danny pun dah letak WhatsApp link di description. Danny akan introduce you ke team lain supaya you dapat perspektif berbeza. Macam kita jumpa lagi next video. Aku Daniel. Thank you for watching.